seorang profesor sedang duduk, profesor dia telah pun bersara. Dia duduk dalam taman, tiba-tiba datang seorang lelaki dewasa duduk di sebelah profesor. So lelaki tersebut bertanya, "Tuan kenal saya ke tak?" Dia tanya. So profesor ni pandang, "Minta maaf, saya tak kenal." "Siapa awak?" Saya adalah doktor," disebut nama lah. "Ya, saya doktor. Tuan mungkin tak ingat saya, tapi saya ingat tuan selama-lamanya." Jadi saya menyimpan dalam hati saya untuk memiliki jam yang sama lah. Tapi oleh kerana mak ayah saya tak mampu nak membeli jam, jadi saya aku belajar semua tu untuk mencari jam itu. Ya. Dan setelah selesai dia cari itu, maka dia telah memanggil pelajar yang kehilangan jam itu peduli dengan perkara yang terjadi pada pelajar kita. Ya, kita mesti put aside our bias. Tuan-tuan nampak macam tak penting, tetapi sebenarnya tuan-tuan buat setiap kejadian murid, kejayaan sekolah ada sumbangan daripada tuan-tuan dan puan. Betul, psikometri. Kan? Kita ada PBS. Dan kerana cikgu tidak masuk ke markah psikometri dia tanpa tak ke mana budak tu. Budak tu sebelah.